Kalau puan tumis, kalau perlu dalam lauk tu ditumis, janganlah lokek minyak. Jangan letak 2 sudu makan minyak, nak menumisnya satu blender ni. Memang tak jadi. Tak jadi tumisan tu puan. You tumis dengan minyak yang cukup, dia akan garing tau. Dia bukan setakat masak saja bawang lada ni. Dia akan garing. Garing dengan masak lain tau puan. Masak mendidih dia dah cukup masak. Tetapi garing dia akan ada bau berserta dengan semuanya tu masak. Maksudnya dia kering. Bawang ada air, halia ada air, lengkuas ada air, serai semua ada air. Puan tambah lagi dengan air puan blend. Kena masak betul, kena garing betul supaya lauk puan satu tahan. Satu of course sedap. Satu tahan dan satu lagi dia tak mudah basi lah. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi gulai santan asam Jawa. Okey, kita panaskan minyak di periuk. Kita nak masukkan yang ni dulu. Saya kalau masak puan bertumis yang ada daun, saya akan tumis daun dulu supaya minyak tu wangi. So when you masak, minyak tu wangi, daun tu keluarkan bau lagi, jadi bertambah sedap lauk you, ya. Okey, kita nak masuk daun limau, daun salam dan juga serai. Kita tumis kejap. Bagi dia naik bau sikit aja. Okey, dah bau, kita akan masukkan bawang yang kita mayang ataupun kita hiris. Okey, kita tumis sampai bawangnya jadi, ya. Okey, sementara tu Kak Zaida nak kisar dulu. Kita nak kisar semua ni. Bawang besar tadi kan 2 biji. Satu kita mayang, kita tumis, satu kita kisar. Bawang besar, buah keras ni kalau nak lebih sedap, puan sangai. Sangai sekejap. Ya. Belacan, bawang putih, buah tomato masuk sekali. Halia, lengkuas, lada merah, lada hidup. Kalau ada kunyit hidup, puan masuk kunyit hidup masa blend. Dan lada kering. Kita kan dia lada kering. Saya tak blend sebab saya dah ada lada yang saya dah kisar. Jadi puan kalau lada kering biasa masuk terus sekali, kunyit hidup juga masuk sekali. Ujung-ujung dia brown. Cukup. Kita nak baukan manis saja. Okey, kita nak masuk ni yang kita kisar ni tadi. Okey. Kita kisar ni tadi bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, buah keras, belacan dan cili merah bersama dengan cili kering dan juga tomato. Okey, kita tumis sampai dia naik bau ataupun pecah minyak. Buah tomato. Dah cantik dah, ya. Okey, kita nak masukkan lada. Kalau puan tadi puan dah masuk lada sekali. Kak Zaida ni kena tunggu kering sikit baru saya masukkan lada. Ini cara macam ni puan, cara saya masak macam ni. Katalah kalau puan masak untuk kenduri kat rumah, kenduri kecil lah, ya. Di sini nak masak katalah untuk 30-40 orang nak makan. Puan buat method macam ni lebih cepat siap lauknya. Lada kisar asing. Bawang putih, bawang merah kita tumis, dah garing, masuk lada pula. Kalau puan blend sekali dengan lada, tengah hari pun dari subuh you menumis sampai tengah hari pun tak garing-garing. Sebab lada tu basah, ya. So kalau buat cara macam ni, dia cepat siap lauk you, ya. Ya. Okey. So ni macam ni dah cantik dah ni, nampak? Ya, dah pecah minyak. Tadi saya tak letak kunyit hidup kan. So kita nak masukkan kunyit serbuk. Kalau puan dekat rumah, you just pakai saja kunyit hidup. Ni dah mula, kuali saya dah mula kering. Saya dah masukkan air sekejap, puan. Sekejap je supaya dia tidak hangus di bawah. Tumis kena masak puan, baru lauk puan sedap. Kalau tak percaya, balik nanti cuba. Saya kalau saya masak, yang ini saya jaga. Yang ini saya dah masak, saya tak takut. Maksud saya masuk santan, air kadang saya dah tak risau. Yang ini yang saya kena jaga ni. Masa menumis ni, puan kena jaga. Okey, kita nak masukkan ni ketumbar, ya. Ketumbar just to get sedikit bau dalam lauk kita. Okey, kita tumis kejap lagi. Sikit lagi. Saya besarkan api. Nampak tak tu? Dia naik minyak. Ni maksudnya dah mula pecah minyak dah, ya. Okey, waktu ni kita nak letak air asamnya. Ya, air asam Jawa. Okey, Kak Zaida nak masukkan garam. Saya masak ni seko, ya. Okey, untuk lauk hari ni saya letak sedikit saja, lebih kurang
about 1 teaspoon gula merah. Sedikit saja, jangan banyak. Lauk ni memang kena ada sedikit rasa manis. Kita akan masukkan ayam. Ayam kita dah masak. Ini semua dah masak. Jadi kita tak perlu risau nak masak lama. Okey, so kita balik-balikkan ni. Dah masuk ni, ayam dah masuk. Okey, saya nak masukkan sedikit air. Okey, saya nak masukkan santan. Santan tak perlu banyak, hanya 100 ml saja. Pekat ikut masing-masing. Okay. Lauk kita dah mendidih. Okey, lauk kita dah masak. Kan sekejap. Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ni, iaitu gulai santan asam Jawa buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.